Ustaz, tak boleh meletakkan patung-patung di rumah? Seperti mana Nabi SAW katakan, la tadkhulul malaikatu baitan fi kalbu wala surah, tak masuk malaikat rahmat ke dalam rumah yang mana di situ ada anjing dan ada gambar-gambar, apatah lagi patung. Lalu macam mana dengan patung permainan kanak-kanak, Barbie atau robot atau anak-anak beruang atau semisalnya? Okey, di zaman Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha pernah bermain anak-anak patung. Macam kita robot-robot lah kalau zaman sekarang, bermain anak patung. Tapi selepas itu disimpan, main, dibiarkan oleh Nabi SAW. Kemudian selepas itu disimpan. Dan Nabi SAW tak suruh bakar-bakar, tak. Dibiarkan. Bermakna perkara ini dibenarkan. Yang tak boleh itu adalah dijadikan hiasan. Ini patung, ada almari, kemudian diletakkan di almari. Tahu kan? Jadikan hiasan. Ini tak dibenarkan dalam Islam. Cuma ada satu yang saya nak dan ini sebenarnya bukan dalil. Cuma ini adalah daripada experience. Kalau seandainya patung-patung itu dalam bentuk wujud manusia atau binatang yang memang cukup sifatnya, ada tangannya, ada hidungnya, macam Barbie atau Barbie, jangan simpan di rumah jemaah. Kerana ini ternyata sarang jin untuk bersembunyi di rumah kita. Dalilnya memang tak ada, tapi selepas saya kan dulu kan tukang ruqyah jemaah. Selepas saya ruqyah, majoriti memang di situlah mereka bersembunyi. Jin-jin tu bersembunyi di azimat, di gambar-gambar makhluk yang bernyawa, atau di patung-patung seperti anak beruang yang penuh, yang cukup sifat, atau boneka-boneka anak-anak patung Barbie. Ini di situ bersembunyi dia. Cuba perhatikan, ada dalam CCTV, kalau orang yang simpan CCTV di rumah, kadang-kadang anak beruang dia bergerak sendiri, padahal tak ada angin, tak ada. Itu betul jemaah. Dan jemaah tak akan rasakan kalau jemaah tak pernah meruqyah. Kalau jemaah meruqyah, jemaah akan dapat. Selepas diruqyah, ternyata ketika tanya di mana kau sembunyi, di sana selama tu. Jadi kalau boleh elakkan. Tapi kalau robot-robot yang tak berbentuk lagi seperti manusia kan, macam Transformer. Transformer bukan bentuk seperti manusia penuh. Ini insya-Allah tak ada masalah. Tapi kalau bentuk seperti manusia, seperti Barbie tu, atau seperti patung binatang secara penuh cukup sifatnya, elak, kerana ini adalah sarang jin. Allah Ta'ala alam bisawab.